Hello everyone, welcome to Slay the World Bombas and Manja. Sekarang ni kita berada di Prestige Medispa untuk branch di Ampang. Bersama saya iaitu Miss Adiba, salah seorang marketing manager untuk Prestige Medispa Ampang. Apa khabar? I'm doing great. So long didn't see you, Rauf. Lama tak datang. Betul. So, kenapa you terjah I hari ni? Okey, sebenarnya kan boleh katakan muka I dah rasa sangat kusam sebenarnya. Sebab kita banyak sangat event cover. Lepas tu penjagaan kulit tu of course tak jaga. Sebab bila balik macam kadang-kadang malas nak pakai makeup, kadang nak pakai rutin skincare pun agak payah. Maksudnya kita mungkin cuci muka je dan tidur. Kadang-kadang kering kulit, rasa macam bersisik. Oh my god. Itu sangat-sangat kritikal ya. Then you're coming at the right place. Ya, betul. Lagipun kita dah lama tak datang ke sini. Dah lama tak alang, mari kita bersihkan semuanya. Yes. Yeah, in fact, I as beautician pun memang sometimes I macam tu. Bukan sometimes, most of the time I macam tu juga. So you're not alone. Kan? Yes, betul. Okay, baiklah. I dengar ada challenge atau kontes ya dekat sini. So maybe boleh bagi tahu sedikit about apa yang challenge yang korang buat dekat sini atau kontes yang korang buat dekat sini. Oh wow. So, laju word spreading. Ya, patutlah datang terjah I hari ni. Okay. So macam dengar ada orang mengatakan, oh, diorang ni ada kontes. So why not? Terjah terus. Yes, correct. So sekarang Prestige Medispa akan launch kontes selama 2 bulan. Nama kontes kita adalah kempen pemulihan jerawat. So siapa adik-adik ke akak-akak cikgu-cikgu sekarang musim cuti kan, yang ada masalah jerawat, nak prepare kulit masa raya, kena join this contest. Sebab apa? Kontes ni kita akan menaja satu orang customer untuk setiap branch. So kita ada branch Ampang, kita ada branch JB dan Gombak. So each branch kita akan pilih seorang pemenang untuk kita taja 6 sesi rawatan jerawat. 6 sesi, bukan 1, bukan 2, tapi 6. Tak main 1-2. Mana nak cari macam ikat kontrak orang kata 1 tahun. So, kempen ni kita akan sponsor pada kita punya pemenang bertuah selama 3 bulan. And not only skin treatment. Kita akan bagi skincare juga. Sebab tak lengkap lah treatment tanpa skincare. Dah lah bagi treatment percuma, lepas tu dengan skincare lagi. Skincare pula very quality. Kalau tak percaya, kalau anda gunakan quality yang sangat premium dekat sini, mana dapat? Hanya di Prestige Medispa Ampang kan? Ya, betul. So, skincare kita tak bagi sampel. Bukan sampel sekecil-kecil, bukan. Kita bagi full size. Oh my God. Kita bagi full size ya. So siapa yang nak tahu macam mana nak dapat ataupun macam nak join this contest, you guys kena keep up to date dengan kita punya social media. Kita punya Instagram, kita punya TikTok, kita punya Facebook. Mungkin boleh bagi tahu apa nama social media? Banyak. So contoh kalau dekat Ampang, semua kita punya TikTok, Instagram dan Facebook is prestige.medispa.ampang. Kalau Gombak pun sama juga, tukar Gombak je. JB pun sama juga, tukar JB je. Macam tu. So ada 3 branches. Dekat mana-mana branches betul. akan diterima lah. Yes, betul. Akan berjalan serentak. Semua kontes ni together. Betul. Selama 2 bulan. So bermula bulan 11 hingga bulan 12. Okey, sangat-sangat bagus. Sebab kita tahu nak New Year pun mesti nak muka baru. Sebab raya kan dekat. Raya kan cepat tahun depan. Tahun depan. Kita tak payah cakap pasal raya lah. Kita cakap New Year pun of course. Ya betul. Kita nak ada wajah yang baru, yang glowing. Betul. Kan? Azam New Year. Siapa punya azam New Year nak dapat clear skin yang tahun lepas tu tak capai-capai, datang kita bantu capaikan. Okay. So mungkin boleh tahu macam mana mereka ingin datang ke sini. Sebab rasanya kalau orang yang tak tahu mungkin tak tahu dekat mana berada. Tapi dekat dengan Ampang Point kan. So mungkin boleh ceritakan lebih sikit. So siapa yang warga-warga Ampang nak join this contest dekat Prestige Medispa Ampang, you guys boleh wish je Prestige Medispa Ampang. Nanti dia akan bawa korang pergi ke Ampang Point tau. But kita di belakang Ampang Point. So kalau pintu exit Ampang Point tu korang pandang je straight, nampak manjauan, kita dekat atas dia. Saya buat kita besar-besar tulis Prestige Medispa Ampang. Yes. Boleh nampak. Memang tadi saya nampak. Dulu tak nampak besar sangat. Sekarang ni dia nak bagi kalau buta lagi tak tahulah. Tak tahulah. Kalau dah pakai mata 4 pun tak nampak tahulah. Betul. Yang rabun pun boleh nampak. Ya, betul. So korang kena join this contest sebab jangan lepaskan peluang ni. Siapa nak bagi? Okay, so boleh beritahu apakah jenis-jenis treatment yang akan ditawarkan untuk kontes sebenarnya? So sebab dekat Prestige kita memang tak amalkan one treatment for all. Kita memang custom punya treatment. So kalau macam I nak bagi tahu pun maksudnya I tak tahu. Buat skin analysis dulu. Ya betul. Kan? Kena scan dekat dulu sini you punya baru skin. Tahu. Betul. In fact dalam 6 sesi tu pun you takkan buat satu treatment yang sama je sepanjang 6 sesi. You akan buat, kita akan memang akan bagi treatment tu according to your skin condition on that time.
So memang potential untuk you buat satu treatment the whole sessions tu agak mustahil lah. Betul. Sebab So maksudnya pelbagai lah. Yes, pelbagai. Mengikut skin condition kita bagaimana. Correct. Betul? Wow, itu sangat-sangat menarik. So mungkin boleh bagi tahu semula macam mana diorang nak join kontes secara detail. So kalau you guys nak join kontes ni, of course kena up to date dengan kita punya social media. Correct. And dia ada minimum purchase tau. But don't minimum worry, purchase. sebab kita punya promo untuk UNC ni sangat-sangat affordable. And kita juga ada bagi macam-macam method of payment. So tak semestinya you kena segera keluarkan cash. Tak, kita ada banyak sebab method of rata-rata payment. orang bukannya semuanya berkemampuan kan. Ya, betul. Dan saya nampak kat sini sangat-sangat menarik. Ada ansuran dah Ya, ditunjukkan di paparan. Mungkin boleh ceritakan apa jenis-jenis ansuran apps-apps yang digunakan? Kita terima Shopee Pay Later, Grab Pay Later, kita terima Atom. In fact Atom tu sekarang dah ada up to 9 bulan. Betul. Kalau Shopee Pay Later pun ada 12 bulan. Takkan tak mampu kan. Siapa je tak ada Shopee Pay Later sekarang? Betul. Treatment yang ditawarkan dengan harga juga sangat-sangat berpatutan. Betul. Lepas tu boleh 12 kali bayar pula tu. Ya, betul. Why not? Datang beramai-ramai ke ni dan mana tahu anda berpeluang untuk memenangi jadi kontes pemenang ni. Betul. So dia akan jadi macam ala-ala The Face. betul. Kan? Yes, correct. Dia akan jadi the face of Prestige. Wow. Siapa yang berangan jadi model tu? Why kena not? Kena datang. Mana tahu tiba-tiba dapat jadi model international kan? Tak ada. Tak siapa tahu. Siapa tahu kan? Siapa tahu rezeki kan? Wow, oh my god. Itulah sangat-sangat menarik So, kepada anda yang ingin join kontes ni, okay, purchase tadi berapa? At least minimum 500 if I'm not mistaken. 500. Tapi nak tahu dengan lebih tepat, follow lah kita punya social media. Yes, kalau anda ingin bertanya mengenai kontes ni, boleh saja terus ke social media mereka dan nanti anda akan tahu bagaimana untuk ikut kontes ni. Betul. Jangan risau. Mungkin anda bayar 500 tu, tiba anda dapat dah pula modal sebenarnya. Lebih Berganda-ganda. Okay. So, terima kasih Miss Adiba. Semoga Practice Medispa maju jaya akan datang dan menemui orang kata face Practice Medispa. Yes, thank you so much as well Raus buat datang terjah air hari ni. Of course, kita suka benda-benda yang panas, yang hot, yang promotion orang kata kan. Tengah musim hot sekarang ni. Lagi-lagi cuaca pun tak menentu kan. Betul. Itulah peluang yang kita perlu rebut. Okay, thank you so much. Semoga anda yang terpilih untuk join this contest. So good luck. Bye.